kenapa semua orang punya muka macam ni? Ada syuting Jadi edit Apa ni? Kami teraniaya oleh penjual bedak sejuk. Orang tin ada orang. Yang gebu-gebu. Ya. Nasib baik kau selamat, Bijan. Sebab engkau pakai bedak sejuk yang aku jual. Bukan kau selamat. Betul. Nasib baik engkau ada, Mila. Nanti kejap-kejap ni. Apa pelik sangat ni? Cik ni apa ni? Kenapa pula ni? Pak Din duduk dulu, Pak Din. Sabar, Pak Din. Cerita kenapa ni? Ini sebab dua tu lah. Cik Nora dengan Cik. Okey, sabar. Tak apa. Saya akan pergi cari dia orang. Sekarang juga. Cik. Macam lah beranak. Tak payah cari. Kenapa muka you all semua? Ni semua adalah sebabkan produk korang. Oh, dia mungkin pakai mula-mula je. Lepas minggu nanti okeylah. Dia nak keluarkan kotoran. Dulu macam tu jugalah. Okey teruk. Ni nasib baik macam ni tu. Pagi tadi macam ni. Ulangkan. Ya. Nanti. Ulangkan. Itu lagu Misha Umar. Dalam ramuan kopi yang kakak jual tu, ada apa dalam dia? Misai kucing lah. Kan nama kopi misai kucing. Misai kucing akak masuk hutan keluar hutan cari misai kucing untuk buat Kopi tu kuasa nak masuk hutan ke hutan. Dah kena apa. Betul. Dasar semua akak tu ada 40 ekor kucing. Dalam rumah tu. Apa yang susah-susah nak berkeluar-keluar rumah tu? Gunting je lah pasal misai kucing-kucing tu semua. Masuk aje lah. Jadi misai kucing kan? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Akak tahu tak, di setiap misai dia juga janggut binatang atau manusia mempunyai banyak kuman. Kalau akak gunting ni, berapa ribu kuman ada masuk oleh ubat-ubat tu, Kak? Dekat dalam bedak sejuk yang diorang ni semua pakai, ada apa pula? Ada budak-budak. Budak-budak. Janganlah bercelok. Muntah budak. Macam mana, Pak Din? Tak tahu macam ni lah, Pak. Assalamualaikum. Sob. Kau tolonglah, Sob. Aku berdua ni tengah stres. Kau tak payahlah nak menyamang-nyamang. Kau tu pakai Arab pun orang tahu kau, Sob. Zara tasbiri seto. Lekal kisah menea. Mary Mehbuba. Sudah. Kau tak usah bubah-bubah. Bukan saya dah berubah. Usop kau pekena ke, Sob? Gila lah. Betul lah. Alamak. Usop. Nak percuma punya pasal kan? Tak. Ini tak cuma kalau bayar tak ada macam tu kot. Kalau bayar lagi teruk macam ni orang ni. Sekarang ni macam mana? Pulangkan. Salah lah. Pulangkan. Pulang. Macam ni lah. Saya pun tak boleh nak cakap apa dah kan. Kalau nak saman ke, nak apa ke, buatlah. Saya tak kisahlah masuk penjara. Saya nak buat apa? Tak ada duit. Saman je lah. Saman je. Tak sampai hati nak tengok depa yang cantik-cantik masuk penjara. Habis boleh baik balik ke? Muka macam ni. Boleh baik balik ke? Boleh. Hang yang bubuh kat aku tu. Pak Kodi bayang dia ni jual insurans. Kalau dia pergi jual insurans dengan muka macam ni, orang nak beli ke? Halau dia tu. Nanti dulu. Tok, kita bakar kedai Pak Kodi. Bakar. Ini bukan hal Pak Kodi. Ya. Aku ni patutnya tak kena. Tapi si Ucup ni, kau tengok telinga aku. Apa tak? Tok seorang punya lain. Kalau putih, kita semua minta hitam. Kalau dia keluar hitam, tak nampak. Jadi dia keluar putih. Sebab Kau tahu tak?